Panas tu. Aku tak tahu dia nak bawa aku gimana. Aku tak penat dia nak berjalan ni. Aku cakap duduk hotel. Dah check out dah, kena keluar dah ni. Tadi sikit lagi orang nak halau kita. Panas weh. Kau tak panas tu weh? Ajak berjalan tapi jalan macam laju. Aku dah sunburn dah dia. Mana tempat bot Sekarang kita tengah naik bot pusing-pusing di sungai Kuching ni. Ada yang timbul tadi. Jangan disebut. Ada yang timbul dulu tadi. So guys, sekarang kita kat dalam bot. Bot Pakcik Jenny. Sekarang kita tengah pusing-pusing Sungai Sarawak. Sekejap lagi kita akan ke museum. Aku tak tahu museum apa. Kau tunggu je lah. Okay guys, kita dah sampai ke JT Museum untuk kita jelajahi museum untuk kali kedua pada hari ini. Kenapa kau stop? Panas tu. Bukan panas saja toh, naik tangga toh. Kau kenapa? Betul keputusan kita ni. Lagi cantik sini. 3, 6. Sekarang kita kat atas bangunan museum dah. Sana dah hujan Wil. Nanti tak naik bot kan. Aduh, tingginya tangga ni, ya Allah. Okay, kita kena turun. Okay, Sorang. Ni atas ni boleh naik lagi ni? Tak boleh. Okay Fikri, so apa yang kau belajar daripada lawatan kau di museum belakang tersebut? So far, museum kali kedua ni, aku tak dapat nak memberi tumpuan yang penuh kerana wife aku call. Wife aku call, dia minta tolong. Okay, so sekarang ni RM10 kau burn gitu je lah. Ya tu, aku memang so, apa aku dapat kau pusing tu tak? So, aku memang sedekah dekat kerajaan negeri Sarawak faham. Itu memang sebahagian daripada objektif kita datang sini juga. So macam tu lah untuk museum kali kedua. Tapi so far museum kali kedua ni best lah. Sebab dia menggunakan bangunan yang asli, yang asal. Tak ada reno apa. So kita boleh tengok lah bangunan tu macam mana. Cuma info je lah, tak ada input. Kalau kau nak info, kau kena tanya Faris lah. Dia baca satu-satu ni. Aku baca satu-satu. Kalau nak tanya lagi seorang tu pen ke depan. Aku baca saja. Tapi sekadar dia baca dan faham. Ya. Nanti apa-apa maklumat yang lebih lanjut kita minta Iskandar untuk terangkan pada kita. Kita orang baru saja selesai melawat museum and makan tengah hari. Aku rasa hari kedua ni kita santai lah. Kita santai je. Santai banyak. Sebab kita orang petang ni nak prepare untuk yang lebih besar. Betul. Event utama dia sebenarnya. Jadi hari kedua ni kita relax dulu. Kita akan all out malam ni. Betul. Tapi lepas kita makan tengah hari tadi, kita orang cuba dia punya aiskrim gula pong. Sedap Cerita tu. sikit. Sedap tu. Korang kalau datang sini, gula pong tu korang kena try. Memang wajib try. Okey lah, sedap lah, manis. Tapi aku sarankan ambil yang bubble punya topping. Sebab kalau aku tengok pilihan topping yang dah bagi tu kan, dia ada Oreo, Nestum, cornflake dengan peanut. Tu macam biasa. Faham? Preference lah, preference. Yes, kalau nak lagi aku suka Nestum lah. Oh, tadi kau ambil Nestum? Aku Nestum dengan cornflake. Dia bagi 2 topping? Dia bagi 2 topping. Okey, lepas tu kan dia punya sedap tu, rasa macam nak beli satu lagi Ya tu. Okay, sekarang kita menuju ke homestay kita orang yang kita orang akan bermalam pada malam ini.
Orang tengah lupa tak bagi diri sendiri. Nanti aku kena buka kasut ke nak masuk rumah tu? Dia dalam rumah. Kau Dia tahu buka kat mana mana dah rumah? Dia memang outdoor pakai kan? Style ni lah. Glass hall kan? Tahu ya. Dia orang akan check dulu dia tanya Faiz. Kau duduk kau tanya, kau check. Selalu orang kena hassle dulu. Ni tempat pun tak nak pergi. Ni memang santai. Ya, dia konsep rumah. Nono lah. Nono Drive. Nono kahwin. Dia buka apa? Tak ada masa nak pergi sana. Sebab tu nak apa kita nak lawat pun dia kena minta buat appointment. Yalah bang. Apa semua. Jamila yang lagu training. Oh lain ni. Wedding project Jauhara please. Tunggu pukul 7.30 nanti kau Syarul nak kahwin guys. Location tengok dia dekat link tu. Jaya Kejayaan nak dapat parain. Kalau korang mention privately, Hello? kalau aku share, tag kat story. Siapa? Calon busy sikit pemilihan ketua bahagian. Batam. Hello. Ramai betul orang call. Dekat tu kau tak jumpa ke kat TV? Datuk. Datuk. Kau anything semua documentation dah okey dah kan? Okey. Sekarang tunggu pergi je. Tunggu pergi je. Teruna melangkah, laksana berlawan, sinar mata gelora rindu, seruan nikah menyisih rawan, janji di kota, sumpah pun berpadu. Aku menikahkan engkau dengan Nur Farhani Norman Anwar yang telah berikan walinya kepadaku dengan mas kawinnya 1 dinar tunai. Aku terima nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut. Oi, baru kita nak on camera Ya. Busy kan? Busy masing-masing Busy dengan hal tu. masing-masing dengan tanggungjawab masing-masing. So, before kita ending kita ending untuk malam ni. Betul? Kita kena dapat surat Sepucuk daripada surat pengantin daripada kita. Pengantin kita ya. So, before that, pengantin ada bagi wish juga kepada yang datang majlis dia. Contoh belakang-belakang. Ni. Dia belakang. Ni wish dia. Cuba kau baca. Lain-lain ke? Sama lah. Ni lain sikit. Dia ada, Okey, dia kau baca ada kau punya. Okey, kau punya. punya. So ni adalah pengantin punya wish kepada kita lah. Okay. So kita ada 2 set wishes. So aku Okay. baca yang apa yang aku dapat lah. Okay. Thank you so much for being here to celebrate our special day. Your presence truly means the world to us. We're grateful to have shared this beautiful moment surrounded by family and friends. Please keep us in your prayers. May our marriage be filled with love, patience, and endless blessings. With love, Farah and Syarul. Wah. Okay, satu lagi. We're so thankful you could join us on this special day. Your presence, love, and well wishes made our celebration even more meaningful. Please pray that our marriage continues to be filled with happiness, kindness, and barakah. Okay. With gratitude, Farah and Syah. Syahrul. Alright. Okay, ni Okay, kita kita akan buka. talilat. Kita tunjuk dulu. Masing-masing dah dapat Masing-masing dapat surat. surat masing-masing. Tapi aku punya ni dengan warna- nama masing-masing Aku punya warna patch belakang ni warna transparent. Tak ada. Dah ni Maksudnya- dah habis ink kot. Betul. Oh. Kira-kira yang Hujung-hujung. yang tak penting. So ni Iskandar punya. Kopak Ada cok mohon Tengok gambar lu kan. Tengok gambar lu. Gambar lu. Iskandar pun nervous Wah. Style. Ke gambar kita semua sama? Tak tahu sebab Tak. Kau tak ada gambar ni? Ini tak ada Faris. Aku punya special lah tu. Tunjuk gambar. Ni gambar kita orang tak ada gambar bersama tapi gambar ramai-ramai pun okey je. Baca. Panjang tu. Panjang tu. Kau baca Kasih dulu. baca sendiri. Kau baca dulu. Baca je lah. Kuat. Tak ada Malu dia lah. takut ada yang spesifik dengan general. Oh. Tak, ni memang semua spesifik lah. Bahaya tau kalau spesifik. Iskandar menangis guys. Tak. Dia Menusuk. Wih. tak cuma kena. Dia macam kena tapi Oh, okey. tahan. Tarik balik. Mantap tu. Okay, Farid. So gambar. Jom tengok gambar. Dah. Aku tak tengok lagi.
Gambar seorang. Gambar. Aku rasa dia jodohkan aku. Tapi ada momen lah. Betul lah memang lah. Ada momen. Oh, gambar lain-lain lah. Gambar lain-lain. Gambar lain-lain. Mana dia tahu? Oh, maksudnya dia private ke? Private dia ni memang personal. Oh, ya? Ha. Macam dia tahu mah? Oh, this is so personal. Thank you Syarul. So aku asal aku berdebar tu. Debar. Ha? Kau berdebar macam Syarul tadi tak? Ha. Dia berjaya menyentuh hati tiba-tiba aku lah. berdebar. Okay, aku buka. Nampak? Boleh? Nampak ke? Tak tahu gambar apa. Nampak je. Ada tu gambar ni. Okay, apa macam? Punya aku tengok. Alamak, dia guna nama special aku. Panjang lah. Oh. Ui, nice. Make me nice. Thank you Syarul dengan Farah. Ketika kamu lelah dan semakin ingin menyerah, ketahuilah bahawa sesungguhnya Surat ni memang personal dan ayat dia memang kita akan mengimbau balik momen-momen tu. So itu surat yang kita orang dapat. Tapi alhamdulillah lah hari ni semua berjalan dengan baik. Lancar. Kita berjaya selesaikan apa yang wajib dululah. Betul. Okay, so that's all untuk malam that's all ni. untuk hari yang kedua. Hari kedua kita baru selesai hari kedua. Jumpa hari yang terakhir. Jumpa hari yang terakhir esok. Bye bye. So, cerita video kau. Faris Rahim tidak akan menyidai. Gua jamin hari ni.